Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah sekalian, di dalam hadis 40 Imam Nawawi, hadis ke-15 ada dinyatakan tentang berkata baik, menghormati jiran dan tetamu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifah." Rawahul Bukhari wal Muslim. Maksudnya, daripada Saidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata baik atau diam. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan jirannya. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Maksud daripada hadis ini ialah tidak akan sempurna iman seseorang terhadap Allah dan hari akhirat sehingga seseorang itu lakukan hal-hal seperti berikut. Pertama, sentiasa menjaga pertuturan, kerana banyak berbicara akan menyebabkan lebih banyak kesilapan. Apabila kita tidak mampu bercakap atau menulis dengan baik, diam adalah lebih baik. Kedua, seorang Muslim wajib beradab dengan jirannya tanpa mengira bangsa dan agama. Bahkan, menyakiti mereka hukumnya haram dan berdosa besar. Ketiga, melayani tetamu dengan baik. Islam amat menekankan kepada umatnya supaya menjaga adab ketika melayani tetamu, termasuklah melayani mereka dengan baik. Semoga ianya memberi manfaat kepada kita semua. Saya Idina Marsha, dakwah fisabilillah.